Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara. Bersama saya Nurbaya Hassan pada hari ini 29 September 2015 bersamaan dengan hari Selasa melalui Duran Nusantara Bangkit dan Maju bersama ASEAN. Hari ini cuaca pada pagi hari tadi berjerebu tetapi kita dapat sedikit cahaya matahari. Terima kasih kepada Yang Maha Esa. Dan pada petang hari nanti berkemungkinan ribut petir akan berlaku di satu dua tempat pula dan selepas itu pada malam harinya pula akan berjerebu kembali. Diharapkan dengan hujan yang turun pada petang hari nanti akan membantu menurunkan kadar indeks pencemaran udara agar persekitaran kita kurang berjerebu. Tetapi menurut apa yang saya dapati, informasi terkini yang saya dapati, situasi jerebu di seluruh negara tidak banyak berbeza berbanding semalam, dengan 8 lokasi di 4 negeri masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU yang tidak sihat sehingga jam 10 pagi ini. Dan menurut laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, Larkin Lama telah pun merekodkan bacaan IPU sebanyak 127, Pasir Gudang 110, Muar 115, Bukit Rambai 112, Bandaraya Melaka 116, Balok Baru 124, Indra Mahkota 108 dan Samarahan 104. Sementara 29 kawasan menunjukkan IPU sederhana termasuk 2 tempat dengan bacaan melebihi 90. Ini menunjukkan bacaan IPU masih lagi dalam kategori tidak sihat. Dan sekolah di beberapa negeri dan kawasan yang ditutup semalam akibat jerebu telah pun dibuka seperti biasa pada hari ini susulan kualiti udara bertambah baik dengan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU yang sudah pun menurun. Dan Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM dalam kenyataan mereka bagaimanapun mengingatkan semua jabatan pendidikan negeri, pejabat pendidikan daerah di seluruh negara agar terus memantau maklumat bacaan IPU yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Menurut mereka, jika bacaan IPU berubah kepada keadaan tidak sihat iaitu pada paras bacaan 101 hingga 200 atau sangat tidak sihat pada bacaan 201 hingga 300, pihak tersebut boleh mengambil tindakan di peringkat masing-masing. Tindakan boleh dibuat berdasarkan langkah-langkah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menjamin kesihatan dan keselamatan pelajar di sekolah yang berada dalam kawasan berjerebu yang dianggap kritikal. Dan sementara itu, dalam satu kenyataan berasingan pula, Kementerian Pendidikan Malaysia turut mengarahkan penutupan semua sekolah di negeri Johor dan Melaka pada hari ini susulan keadaan jerebu yang menunjukkan IPU tidak sihat dan sangat tidak sihat pada petang semalam. Justru pihak Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah untuk memaklumkan sekolah-sekolah dan ibu bapa yang terbabit berkaitan penutupan ini. Penutupan ini melibatkan sejumlah 1,178 buah sekolah dan 618,326 orang murid di Johor serta 314 buah sekolah dan 156,635 orang murid pula di Melaka. Sementara Kementerian Pendidikan Malaysia mengumumkan sekolah di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Pahang serta Sri Aman, Kuching, Betong dan Samarahan di Sarawak dan Tanjung Malik di Perak telah pun ditutup semalam ekoran jerebu, tetapi sekolah-sekolah ini telah pun dibuka, telah menjalankan aktiviti mereka seperti biasa pada hari ini.
Seterusnya, mengenai jerebu juga, ini informasi untuk ibu bapa di mana ujian penilaian sekolah rendah agama ataupun UPSRA dan ujian penilaian kelas KAFA ataupun UPKK yang dijadual bermula pada hari semalam di sekolah-sekolah rendah agama di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya telah pun ditangguhkan berikutan semua sekolah berkenaan ditutup pada hari semalam, iaitu pada hari Isnin akibat jerebu. Dan Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun Jawi, Yaakob Abdul Rahim berkata, berikutan penangguhan itu, peperiksaan syafawi UPSRA akan diadakan pada 1 dan 2 Oktober, manakala peperiksaan bertulis UPSRA dan UPKK akan diadakan pada 5 hingga 8 Oktober. Dan Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Yaakob Abdul Rahim juga berkata, semua sekolah berkenaan yang di bawah sediaan Jawi akan dibuka semula iaitu pada hari ini dan tertakluk kepada tahap indeks pencemaran udara ataupun IPU dan arahan keselamatan dari semasa ke semasa. Jadi UPSRA, UPKK di kesemua di sekolah rendah agama di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ditangguhkan dan berkemungkinan akan diadakan pada 1 dan 2 Oktober, manakala peperiksaan bertulis pula akan diadakan pada 5 hingga 8 Oktober. Tetapi ini juga akan tertakluk kepada keadaan jerebu. Jika ia bertambah baik, mungkin peperiksaan ini akan dijalankan seperti yang dijadualkan. Okey, dan ini antara perkara yang ingin saya kongsikan bersama para pendengar mengenai langkah-langkah ataupun perkara-perkara yang boleh dilakukan ketika berjerebu, dan ini boleh dilakukan kerana bacaan IPU di kebanyakan negeri sudah pun mencecah kualiti udara yang tidak sihat. Jerebu boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit terutama yang berkaitan dengan sistem pernafasan serta paru-paru. Ia sangat berbahaya jika tidak ditangani dan sebaliknya akan berlaku kemudaratan pula. Dan ini antara tips yang boleh dilakukan untuk menjaga kesihatan ketika berjerebu. Pertama, minum air secukupnya. Minum air suam sebanyak mungkin. Pastikan anda membawa botol air ke mana juga anda pergi. Ini untuk mengelakkan tubuh dari kekurangan air. Kedua, mandi sekerap yang mungkin, di mana sentiasa membasuh muka serta kulit yang terdedah kepada jerebu. Sebaiknya anda mandi dengan kerap, ini untuk mengelakkan daripada kulit menjadi gatal-gatal. Ketiga, kurangkan aktiviti luar. Jangan melakukan aktiviti luar dengan kerap. Sebaliknya, duduk di dalam rumah dan pastikan pintu rumah tertutup untuk mengelakkan udara tidak sihat masuk ke dalam rumah pula. Seterusnya, pakai topeng muka. Pastikan anda memakai topeng muka yang bersih, sentiasa menyimpan ekstra ataupun lebihan topeng muka di dalam beg. Kemudian cuci baju, mencuci pakaian yang terdedah kepada jerebu juga sebagai langkah berjaga-jaga. Sebaiknya tidak menyidai baju di luar rumah. Tetapi sekarang ni ada perkhidmatan dryer ataupun perkhidmatan cucian kering 24 jam di mana kita boleh hanya masukkan duit dan kita boleh menggunakan perkhidmatan dryer untuk mengeringkan baju kita itu. Mungkin itu antara langkah yang kita boleh gunakan untuk mengelakkan kita menyidai baju di luar rumah. Kemudian seterusnya, berhenti merokok. Bagi yang gemar merokok, dinasihatkan untuk kurangkan atau berhenti jika punya daya. Tindakan anda juga menyumbang kepada tindakan anda yang merokok tu boleh menyumbang kepada pencemaran udara yang telah pun tercemar. Jadi kalau kita boleh berhenti merokok pada ketika ini, ianya juga baik untuk kesihatan kita. Untuk mengekalkan kesihatan yang baik dalam keadaan waktu jerebu ini, dan salah satu juga cara untuk menyumbang kepada pembaikan kualiti udara.
kerana asap rokok juga akan menyebabkan udara tercemar. Dan terakhir sekali, jumpa doktor jika mengalami simptom seperti sesak nafas, sakit dada, mata berair, sakit tekak, lelah dan asma atau gatal-gatal. Disarankan jumpa doktor secepat yang mungkin untuk mengelakkan keadaan yang lebih buruk. Ini antara langkah berjaga-jaga yang boleh dipraktikkan ketika berjerebu. Dan hari ini 29 September 2015 bersamaan dengan hari Selasa, saya ingin berkongsi tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku pada 29 hari bulan September ini. Antaranya, pertama, persidangan Raja-Raja Melayu mengenai rundingan perlembagaan bagi Melaya Merdeka, iaitu pada hari ini, pada 29 hari bulan September dalam tahun 1955, Raja-Raja Melayu telah mengadakan persidangan di Kuala Lumpur bagi membincangkan mengenai rombongan yang akan mengadakan rundingan berkaitan perubahan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang akan diadakan di London pada awal tahun 1956. Yang seterusnya pula adalah usul pindaan Perlembagaan UMNO diluluskan sebulat suara. Tarikh peristiwa ini berlaku pada hari ini 29 hari bulan September pada tahun sejak ia ditubuhkan, iaitu UMNO ditubuhkan pada tahun 1946, UMNO terus berkembang menjadi sebuah parti yang memperjuangkan hak orang Melayu. Sebagai salah sebuah parti politik yang matang, UMNO mempunyai peraturan dan perlembagaan partinya sendiri sebagai landasan perjuangan mereka. Dan pada hari ini, 29 hari bulan September 1985, bersempena dengan Perhimpunan Agung UMNO yang ke-36-nya, ahli-ahlinya telah pun sebulat suara untuk mengusulkan pindaan perlembagaan UMNO dan ianya telah pun diluluskan. Seterusnya adalah pembukaan rasmi Kolej Sains Rendah di Petrajaya, Kuching, Sarawak yang berlaku pada tarikh hari ini 29 September pada tahun 1978, dan pada ketika itu Perdana Menteri Malaysia Datuk Hussein Onn telah merasmikan Kolej Sains Rendah di Petrajaya, Kuching, Sarawak. Dan yang terakhir sekali, pada hari ini juga, pada 29 September, pada tahun 1968 pula, Akuarium Tunku Abdul Rahman di Pulau Pinang telah dirasmikan oleh Perdana Menteri, yang Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dan tujuan dibina akuarium ini adalah untuk mewujudkan satu pusat penyelidikan yang lengkap bagi aktiviti-aktiviti perusahaan perikanan di samping mempamerkan berbagai jenis ikan dan hidupan air. Itu saja sejarah hari ini, iaitu 29 September. Pelbagai perkara yang berlaku pada tahun 1968, 1978, 1985 dan 1955 yang telah saya sebutkan tadi. Dan yang terakhir, sebelum kita ke berita antarabangsa, semalam kita telah pun menyaksikan fenomena bulan berdarah ataupun supermoon eclipse, dan fenomena ini telah menjadi satu membuatkan ramai yang teruja sehingga berkongsi foto di laman sosial. Antara yang menjadi sebutan ramai adalah fenomena supermoon eclipse atau gerhana bulan besar, dan adalah satu fenomena di mana bulan kelihatan 14% lebih besar daripada kebiasaannya, kesan daripada pergerakannya yang hampir dengan bumi. Dan apa yang menariknya, fenomena supermoon kali ini berlaku serentak dengan blood moon atau bulan berdarah, satu keadaan yang berlaku kesan daripada fenomena gerhana. Ia sekaligus dipanggil sebagai super blood moon atau bulan besar berdarah. Fenomena ini membuatkan bulan kelihatan berwarna kemerahan. Dan kedua-dua fenomena ini biarpun bukan asing, namun jarang berlaku secara serentak. Dan di laman sosial, pengguna menggunakan hashtag
iaitu #SuperBloodMoon untuk berkongsi gambar-gambar menarik yang telah pun diambil oleh mereka. Saya telah pada pagi ni bila saya periksa Facebook saya, laman media sosial saya, daripada pelbagai negara, contohnya daripada Itali, daripada Venice, Itali, daripada Turki, mereka telah berkongsi gambar-gambar yang mereka ambil, dan lebih menarik apabila ramai yang menggunakan kemudahan suntingan gambar ataupun photo editing untuk menjadikan gambar nampak lebih cantik. Ini yang berlaku semalam, dan semoga keadaan jerebu sekarang ini dapat dikurangkan jika berlakunya hujan pada petang ini. Semoga aktiviti-aktiviti kita tidak tersekat lagi dan kita dapat menjalankan kehidupan harian kita seperti biasa. Kita ke berita antarabangsa. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih mendengarkan Durian Nusantara bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan berita antarabangsa yang telah saya sediakan pada hari ini antaranya, NASA temui bukti kewujudan aliran air di planet Marikh. Agensi Angkasa Lepas Amerika Syarikat, NASA, pada Isnin semalam telah pun mengesahkan penemuan aliran air di planet Marikh. Pengarah sains planet NASA, Jim Green, berkata, penemuan itu sekaligus mengesahkan bahawa Marikh bukan sebuah planet yang tandus. Marikh bukan sebuah planet yang kering seperti yang kita sangkakan sebelum ini. Dan dalam keadaan tertentu, air telah pun ditemui di Marikh. Ini kata Jim Green pada sidang media di Washington pada hari Isnin semalam. Saintis di seluruh dunia sebelum ini percaya air pernah mengalir serta menyebabkan berlakunya pembentukan lembah dan ngarai di planet merah itu. Bagaimanapun, menurut Green, perubahan iklim yang berlaku kira-kira 3 bilion tahun lalu dipercayai menyebabkan berlakunya perubahan ke atas muka bumi Marikh. Dan pada hari semalam, mereka telah pun menyaksikan satu revolusi pemahaman mengenai planet itu. Dan rover penjelajah Marikh telah pun mengesan banyak kelembapan di udara Marikh. Dan menurut Green juga, rover yang menjelajah permukaan planet itu turut menemui tanah yang lebih lembap daripada yang dicangkakan. Kata Green lagi, sejak 4 tahun lalu, NASA memantau jalur-jalur gelap di lereng permukaan planet Marikh. Bagaimanapun, selepas kajian dan analisis mendalam dilakukan, mereka boleh merumuskan bahawa jalur-jalur itu adalah air. Seterusnya, berita antarabangsa yang telah saya sediakan adalah berita daripada New Delhi, di mana seorang budak lelaki ternyata panjang umur apabila terselamat walaupun kepalanya ditusuk anak panah dalam kemalangan ketika menghadiri latihan di kelab memanah. Kanak-kanak tersebut, budak lelaki tersebut yang berumur 11 tahun bernama Ritvik Ankush Tarte, tersilap langkah ke zon larangan ketika latihan memanah mingguannya menyebabkan kepalanya dipanah. Anak panah itu menebusi tengkorak Ritvik di sebelah kanan kepalanya manakala hujungnya terkeluar di kiri. Guru bertugas bergegas membawanya ke hospital dan pusat kajian manik sebelum pasukan doktor diketuai Dr. Jivan Rajput melakukan pembedahan selama 3 jam untuk membuang anak panah itu. Dan bapa Ritvik, Ankush Baban Tatem, 40 tahun, dan ibunya berkata mereka segera ke hospital sebaik mengetahui kejadian. Kejadian itu juga tidak mematahkan cinta kanak-kanak itu, iaitu Ritvik, terhadap sukan itu, malah bercadang kembali ke kelab memanahnya bulan hadapan apabila sudah sihat. Seterusnya, ini berkenaan dengan Syria, di mana menurut Presiden Rusia Vladimir Putin menepis saranan Presiden Amerika Syarikat Barack Obama dan Presiden Perancis Francois Hollande agar Presiden Syria Bashar al-Assad meletakkan jawatan. Menurut Putin di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB, beliau berkata, saya mempunyai rasa penuh hormat kepada rakan sejawatan saya dari Amerika dan Perancis, namun mereka bukan rakyat Syria dan mereka sepatutnya tidak terbabit dalam pemilihan siapa ketua pemimpin negara lain.
Itu kata Putin. Sebelum itu, Putin dan Obama mengadakan pertemuan tertutup hampir 90 minit bersempena Perhimpunan Agung PBB. Putin juga berkata Rusia tidak menolak kemungkinan untuk terbabit dalam serangan udara bagi menyokong usaha Bashar al-Assad dalam menentang kumpulan pemberontak. Mereka akan menimbangkan perkara itu dan mereka tidak menolak kemungkinan, namun jika mereka melakukannya, ia dibuat secara terhormat mengikut nilai dan peraturan antarabangsa. Dan yang terakhir sekali berkenaan juga dengan Putin, di mana Menteri Luar Qatar Khalid Al-Attiyah berkata masyarakat antarabangsa pada dasarnya bersetuju dengan gesaan Rusia bagi memerangi IS, tetapi rancangan itu tidak menangani punca krisis di Syria iaitu Presiden Bashar al-Assad. Dan bercakap dalam temu bual bersama Reuters, Khalid juga berkata kini masanya untuk negara Arab, Teluk dan Iran mengadakan dialog serius dan membincangkan semua isu bagi memulihkan hubungan. Tiada siapa yang boleh menolak gesaan Putin untuk pakatan menentang keganasan, tetapi perlu mengetahui punca-puncanya. Dan mereka percaya rejim Syria, khususnya Bashar al-Assad adalah puncanya. Ini menurut Khalid Al-Attiyah, Menteri Luar Qatar. Itu saja berita antarabangsa yang telah saya sediakan dan kita akan berehat sebentar sebelum kita ke berita politik dan hal ehwal semasa. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih mendengarkan Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Bersama saya Nurbaya Hassan, hari ini 29 September 2015 bersamaan dengan hari Selasa, dan berita politik dan hal ehwal semasa yang telah saya sediakan untuk hari ini adalah berkenaan dengan Indonesia minta Malaysia, Singapura fahami dengan usaha mereka untuk menangani jerebu. Semalam saya telah sampaikan satu berita berkenaan dengan kenyataan oleh Naib Presiden Indonesia iaitu Yusuf Kala. Beliau menyatakan bahawa mengapa Indonesia mesti minta maaf, tetapi hari ini Indonesia meminta Malaysia dan Singapura untuk memahami usaha Republik itu menangani isu jerebu yang semakin serius. Ketua Staf Pejabat Presiden Teten Masduki dipetik oleh portal-portal berita tempatan sebagai berkata jerebu tidak dapat diselesaikan dengan cepat kerana kawasan kebakaran di ladang kelapa sawit dan tanah gambut itu sangat luas. Teten berkata lagi pihaknya mengesahkan telah menerima nota bantahan daripada Malaysia dan Singapura mengenai isu jerebu di kedua-dua buah negara itu yang dikaitkan dengan aktiviti pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Katanya lagi kerajaan Indonesia tidak berdiam diri dan sedang mengambil pelbagai usaha untuk memastikan kebakaran seumpama itu tidak berulang lagi. Beliau juga berkata Malaysia dan Singapura selama ini telah menikmati hasil hutan Indonesia, bukan sekadar bahan baku produk industri, malah keberadaan hutan Indonesia juga turut menyumbang oksigen kepada kedua-dua buah negara itu. Dan mereka kira, Republik Indonesia kira Singapura juga cukup menikmati selama ini bekalan oksigen dari Indonesia selama 9 bulan dan mereka tahu juga banyak industri kebun dieksport ke Singapura. Singapura dilaporkan akan mengambil tindakan undang-undang yang boleh membawa kepada hukuman denda berat kepada syarikat Indonesia yang bertanggungjawab membakar ladang dan hutan sehingga menyebabkan tahap kualiti udara tidak sihat di sekitar bandaraya negara itu. Kerajaan Singapura dalam satu kenyataan kemarin berkata 5 buah syarikat Indonesia termasuk syarikat multinasional Asia Pulp and Paper APP bakal menerima notis tindakan undang-undang daripada Singapura. Langkah itu berikutan kemelut diplomatik ekoran kegagalan Indonesia menghentikan jerebu berasap yang turut memberi kesan kepada Malaysia dan berterusan sejak bertahun-tahun. Sementara itu, jerebu yang serius di tahap berbahaya masih melanda wilayah Pontianak di Kalimantan Barat dan semua sekolah di daerah Palangkaraya di wilayah itu terpaksa ditutup.
Menurut laman web Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, bacaan Indeks Pencemaran Udara ataupun IPU di Pontianak adalah antara 750 dan 800 sejak tengah hari semalam. Selain itu, daerah Pekanbaru di Riau masih dalam keadaan darurat jerebu dan menurut laporan berita televisyen tempatan, jarak ketampakan di Pekanbaru sekarang hanya 100 meter dan bacaan IPU telah pun mencecah sebanyak 858. Dan berita seterusnya, semalam saya juga telah sampaikan mengenai berita mengenai Duta Besar China telah pun dipanggil ke Wisma Putra untuk beri keterangan mengenai isu jalan petaling dan kerajaan China juga pada hari yang sama iaitu semalam telah pun mempertahankan tindakan dutanya ke Malaysia iaitu Huang Huikang selepas dipanggil Wisma Putra semalam untuk memberi keterangan berhubung kenyataannya yang mengutuk diskriminasi kaum dan ekstremisme. Jurucakap Kementerian Luar Negara China, Hong Lei berkata, lawatan Muhibah Huang pada Jumaat lalu adalah normal, memandangkan beliau hanya melawat komuniti masyarakat Cina di Jalan Petaling sempena perayaan pertengahan musim luruh. Beliau turut berkata kerajaan China tidak akan campur tangan urusan politik dan dalaman negara lain. China dan Malaysia mempunyai jalanan hubungan yang baik. Mereka berharap Malaysia mampu mengekalkan perpaduan, kestabilan dan keharmonian etnik dalam negaranya. Pada Jumaat lalu, Huang mengadakan satu lawatan ke Jalan Petaling, sebuah pusat pelancongan popular yang turut dikenali sebagai Chinatown. Huang dalam lawatan itu berkata negara China mengecam golongan yang menggunakan keganasan dalam usaha mengganggu ketenteraman awam. Beliau juga dilaporkan berkata kerajaan China cintakan keamanan sesama kaum dalam hubungan antarabangsa dan tidak akan masuk campur dalam mana-mana isu domestik negara-negara lain. Kenyataan itu dikatakan merujuk kepada cadangan mengadakan Perhimpunan Pro-Melayu di Kuala Lumpur baru-baru ini yang menuntut penyertaan orang Melayu dipertingkatkan dalam perniagaan di Jalan Petaling. Berhubung kenyataan itu juga, Kementerian Luar berkata Huang akan dipanggil untuk menjelaskan kenyataannya yang menarik perhatian dan menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sebelum ini, Penasihat Sosial Budaya Kerajaan Malaysia, Tan Sri Dr. Rais Yatim turut berkata kenyataan Huang di Jalan Petaling itu dilihat mengganggu urusan kerajaan Malaysia sekaligus di luar konteks kedutaan China sendiri. Seterusnya, berita ini yang telah saya sediakan adalah daripada Thailand, daripada Chiang Mai, Thailand, di mana lelaki masalah mental telah membunuh 5 budak, 4 budak dan seorang budak perempuan berusia antara 5 bulan hingga 8 tahun mati ditetak oleh seorang lelaki yang mengalami masalah mental di daerah Chai Prakan, Chiang Mai, manakala ibu kepada 3 daripada kanak-kanak itu pula cedera. Menurut The Nation, lelaki itu asal Pasiwa yang hanya berumur 22 tahun dibebaskan dari hospital di Chiang Mai sebulan lalu. Masuk ke dalam rumah dengan membawa pisau besar lalu menetak kepala dan leher kanak-kanak terbabit. Mereka dikenal pasti sebagai Warsan Sayeng, Arif Sayeng, Singju Sayeng, Ho Sang Sayeng dan Tirawut dan ibu kepada dua budak itu yang dibunuh luka dari muka hingga telinga. 2 lagi budak yang menjadi mangsa ialah anak saudara mereka pula. Dan jurucakap polis Lieutenant Colonel Sombat Kalasuk berkata lelaki itu menjadi berang dengan bunyi bising dari rumah jirannya iaitu rumah mangsa lalu mengambil pisau sepanjang 47 cm di dapur dan pergi ke rumah berkenaan dan membunuh kanak-kanak terbabit. 3 kanak-kanak yang menjadi mangsa ditemui dalam rumah manakala seorang lagi ditemui berhampiran pagar di luar rumah. Budak kelima pula mati di hospital. Selepas melakukan pembunuhan itu, lelaki berkenaan masuk ke dalam rumahnya dan penduduk kemudian mengepung rumah berkenaan. Apabila polis tiba dan membawa keluar lelaki itu, penduduk menyerang lelaki itu hingga cedera. Dan berita terakhir sekali adalah berkenaan
Perdana Menteri Lee Hsien Loong telah pun mengumumkan barisan kabinet baru Singapura bagi Parlimen yang ke-13 yang menyaksikan pertukaran kepimpinan di kebanyakan kementerian. Diketuai oleh Lee, kabinet baru itu terdiri daripada 20 menteri yang memperkenalkan 3 menteri penyelaras iaitu Teo Chee Hean, Tharman Shanmugaratnam, kedua-duanya kekal sebagai timbalan Perdana Menteri, dan Khaw Boon Wan yang juga menjadi Menteri Pengangkutan. Teo yang akan melepaskan jawatannya sebagai Menteri Dalam Negeri akan menjadi Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Nasional, Tharman Menteri Penyelaras bagi Dasar Ekonomi dan Sosial, dan Khaw Menteri Penyelaras bagi Infrastruktur. Kabinet baru ini disusun berikutan pilihan raya umum PRU pada 2015 pada 11 September lepas dengan Parti Tindakan Rakyat ataupun PAP mencapai kemenangan besar dengan meraih hampir 70% undi popular. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perdagangan dan Industri kini mempunyai 2 menteri penuh untuk menjaga aspek-aspek berasingan dalam kementerian. Kabinet baru itu turut menampilkan beberapa muka baru termasuk bekas Panglima Angkatan Pertahanan Ng Chee Meng yang menjadi pemangku Menteri Pendidikan bertanggungjawab bagi hal ehwal sekolah termasuk pendidikan di tahap kolej junior. Ong Ye Kung ialah pemangku Menteri Pendidikan bertanggungjawab bagi perkara berhubung pendidikan dan kemahiran tinggi, menjaga Institut Pendidikan Teknikal, Politeknik, Institut Pendidikan Swasta serta soal kenaikan taraf serta latihan tenaga kerja. Bagi Perdagangan dan Industri, Lim Hng Kiang akan menjadi Menteri Perdagangan, S. Iswaran Menteri Industri, Dr. Koh Poh Kun, Menteri Negara mulai 1 Januari 2016. Antara menteri yang bertukar portfolio ialah Dr. Vivian Balakrishnan telah pun menjadi Menteri Hal Ehwal Luar, K. Shanmugam menjadi Menteri Dalam Negeri, Heng Swee Keat menjadi Menteri Kewangan, Lawrence Wong menjadi Menteri Pembangunan Nasional dan Masagos Zulkifli menjadi Menteri Alam Sekitar dan Sumber Air menggantikan Dr. Vivian Balakrishnan. Dan upacara mengangkat sumpah kabinet baru akan berlangsung 1 Oktober 2015 di Istana di Singapura. Itu saja berita politik dan hal ehwal semasa yang telah saya sediakan. Kita berehat sebentar sebelum kita ke berita ekonomi dan bisnes. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih mendengarkan Durian Nusantara Bangkit dan Maju bersama ASEAN. Bersama saya Nurbaya Hassan. Hari ini 29 September 2015 bersamaan dengan hari Selasa. Dan berita ekonomi dan bisnes yang telah saya sediakan pada hari ini adalah berkenaan Bank Negara Malaysia ataupun BNM tidak bimbang kemungkinan diturun taraf kepada status rendah oleh peniaga tukaran mungkin ringgit ataupun CDS kepada penurunan taraf itu bukan oleh agensi penarafan. Dan Gubernur BNM ataupun Bank Negara Malaysia Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz berkata status rendah hanyalah cara pasaran menyampaikan cerita mereka dan perkara yang sama berlaku semasa krisis kewangan Asia pada 1998. Dan Standard dan Poor's telah pun memberikan penarafan stabil A untuk Malaysia manakala Fitch Ratings telah meningkatkan penarafannya kepada stabil A. Dan ringgit juga telah menerima tekanan daripada perkembangan global yang amat tidak menentu di Amerika Syarikat, China dan Timur Tengah. Zeti juga berkata Bank Negara Malaysia melihat pertumbuhan stabil dalam pertumbuhan kredit yang bermakna persekitaran mencabar tidak menjejaskan pinjaman daripada sistem kewangan bagi membantu perniagaan, terutama perusahaan kecil dan sederhana yang mengalami pertumbuhan 2 angka. Menurutnya lagi, ia tidak mungkin dapat menetapkan kadar pertukaran berikutan persekitaran yang sangat dinamik. Itu saja
berita ekonomi dan bisnes, dan sebelum saya mengakhiri berita Nusantara saya pada hari ini, saya ingin berkongsi kata-kata bijak dengan para pendengar pada hari ini. Kata-kata bijak daripada saya hari ini adalah: berhentilah bertahan untuk sesuatu yang tak seharusnya kamu pertahankan. Kamu mungkin terluka melepaskannya, tapi ada penyembuh yang akan datang. Jadi, ketahuilah bahawa segala sesuatu yang berlaku merupakan sebuah ketetapan dari Yang Esa. Pasti ada rahmat di sebalik apa yang berlaku yang membuatkan kamu harus melepaskan perkara yang berat itu. Pasti ada sesuatu yang lebih baik akan datang nanti selepas kamu melepaskannya, ataupun Yang Maha Esa telah merancanakan sesuatu yang lebih besar, yang lebih bermanfaat untuk kamu di kemudian hari. Jadi, jangan takut untuk melepaskan sesuatu yang kita rasakan tidak mungkin untuk kita pertahankan lagi. Itu saja untuk berita Nusantara pada hari ini daripada saya, Nurbaya Hassan. Semoga kita ketemu lagi pada hari esok. Salam cinta damai, salam hormat, salam kasih sayang, salam Nusantara. Assalamualaikum. Terima kasih.